Assalamualaikum dan salam Kedah Sejahtera. Bersama saya Khairul Anwar Awan Jaafar dalam Buletin Kedah Sejahtera. Sultan Kedah ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badruli Shah berkenan berangkat ke Majlis Agihan Zakat dan berbuka puasa tahun 2026 yang berlangsung di Dewan Insaniah Komplek Lembaga Zakat Negeri Kedah Mergung. Keberangkatan baginda diiringi oleh Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor, Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, merangkap pengurusi Lembaga Zakat Negeri Kedah, Datuk Seri Norizan Ghazali serta Dif-Dif Kehormat. Dalam majlis tersebut, baginda berkenan menerima persembahan zakat perniagaan daripada 5 syarikat korporat iaitu Kulim Technology Park Corporation Sdn Bhd KTPC, Permodalan Nasional Berhad PNB, KAF Investment Bank, Boosted Plantation Berhad dan Environment Idaman Sdn Bhd dengan jumlah keseluruhan 6.73 juta ringgit. Baginda turut berkenan menyempurnakan gimik agihan zakat keseluruhan bagi tahun 2026 berjumlah 421.9 juta ringgit yang melibatkan 5 sektor utama iaitu sektor makanan, sara hidup dan pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan dan kebajikan. Selain itu, baginda turut berkenan mengurniakan anugerah penolong amil terbaik peringkat daerah kepada 12 penolong amil yang mewakili setiap daerah dengan membawa pulang wang tunai RM1,000 serta sijil penghargaan. Manakala 2 penolong amil turut terpilih menerima anugerah tokoh penolong amil negeri Kedah bagi tahun 2025 sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,000, sijil penghargaan serta pakej umrah bersama pasangan Tajaan Az-Zuha Group Travel and Tours Sdn Bhd dan TH Travels and Services Sdn Bhd. Turut berlangsung pengurniaan agihan zakat fitrah tahun 2026 kepada asnaf dalam kategori fakir miskin, mu'alaf dan fisabilillah dengan jumlah keseluruhan 13.5 juta ringgit. Majlis tersebut diakhiri dengan majlis berbuka puasa bersama ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor menghadiri majlis penyampaian sumbangan dan berbuka puasa daerah Kubang Pasu yang berlangsung di Masjid Ar-Rahmah, Melele, Kubang Pasu. Seramai 600 penerima dari daerah Kubang Pasu menerima sumbangan melibatkan 4 Dewan Undangan Negeri iaitu Jitra, Kota Siputih, Bukit Kayu Hitam dan Air Hitam dengan setiap DUN diwakili oleh 150 penerima. Majlis tersebut diadakan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan sukarelawan rakyat yang telah menabur bakti secara sukarela dalam memberi khidmat kepada masyarakat. Majlis tersebut diadakan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan sukarelawan rakyat yang telah menabur bakti secara sukarela dalam memberi khidmat kepada masyarakat. Dalam kesibukan jadual menyantuni pelbagai lapisan masyarakat, golongan anak-anak yatim turut diraikan oleh kerajaan negeri dalam satu majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Dewan Seri Mentalun. Dalam ucapan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor, beliau mengingatkan supaya tidak menjadikan ketiadaan ibu bapa sebagai alasan untuk berputus asa, sebaliknya menjadikan dorongan untuk mencapai kecemerlangan dalam hidup. Beliau turut memaklumkan status anak yatim merupakan satu kedudukan yang istimewa kerana golongan tersebut dimuliakan oleh Allah dan dilatih kekentalan hati untuk hidup berdikari sejak usia muda. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis berbuka puasa bersama anak-anak yatim di Dewan Seri Mentalun. Dalam pada itu, anak-anak yatim turut diraikan dalam program kongsi kegembiraan Aidilfitri bersama anak-anak yatim, anjuran Pertubuhan Isteri Wakil Rakyat dan Isteri Pegawai Khas Menteri Besar Kedah PIKAT yang berlangsung di Stadium Darul Aman Al-Ostar. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor bersama isteri Tok Puan Jusma Lailaini Jusoh hadir meraikan serta menyantuni 104 anak yatim yang diraikan menerima sumbangan set baju raya bernilai RM300 untuk dibelanjakan di bazar raya serta duit raya sebanyak RM100 seorang. Program ini merupakan salah satu usaha menyantuni serta berkongsi kegembiraan Aidilfitri bersama anak-anak yatim sekaligus menyemai nilai kasih sayang dan keprihatinan dalam kalangan masyarakat. Turut berlangsung majlis penyerahan mock check bernilai RM50,000 daripada Westa Group bagi menjayakan program itu. Kerajaan Negeri Kedah memohon agar Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan semula cadangan mengembalikan status Pulau Bebas Cukai sepenuhnya di Langkawi bagi memperkukuhkan jenama Pulau Peranginan itu sebagai destinasi pelancongan utama negara. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nor berkata, status bebas cukai merupakan identiti utama Langkawi
sejak sekian lama dan ia menjadi tarikan pelancong domestik maupun antarabangsa. Menurutnya, kerajaan negeri bersetuju sekiranya cukai dikenakan terhadap barangan tertentu seperti alkohol dan rokok bagi mengelakkan harga terlalu murah, selain turut mencadangkan kawalan lebih ketat terhadap lesen jualan alkohol. Bagi barangan pengguna lain, status bebas cukai wajar dikekalkan kerana faktor itu merupakan penarik pelancong domestik datang ke Langkawi. Langkawi sebelum ini diisytiharkan sebagai pulau bebas cukai pada 1 Januari 1987 sekaligus menjadikan syurga membeli belah terutama bagi produk seperti coklat, minyak wangi dan pelbagai barangan lain pada harga lebih murah. Bagaimanapun, pada 2021, kerajaan memperkenalkan cukai ke atas rokok dan produk tembakau di pulau tersebut bagi menangani ketirisan hasil akibat penyeludupan sekaligus menyebabkan Langkawi tidak lagi menikmati status bebas cukai sepenuhnya. Langkah itu menimbulkan kebimbangan di kalangan penggiat industri pelancongan kerana dikhawatiri menjejaskan daya tarikan pulau berkenaan sebagai destinasi membeli belah. Kerjasama erat antara kerajaan, pemimpin masyarakat dan komuniti menjadi pemangkin penting dalam memastikan pelbagai usaha kebajikan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat. Pengurusi Jawatankuasa Kebajikan, Wanita, Keluarga, Masyarakat dan Perpaduan, Datuk Halimatun Saadiah Saad berkata, kerajaan negeri sentiasa menyedari bahawa pembangunan masyarakat bukan hanya bergantung kepada dasar dan pentadbiran kerajaan semata-mata, sebaliknya turut memerlukan pelibatan aktif masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain. Katanya, majlis penyampaian sumbangan kepada golongan sukarelawan masyarakat diadakan sebagai tanda penghargaan atas khidmat dan jasa mereka yang banyak menyumbang kepada komuniti di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian dalam majlis penyampaian sumbangan kepada sukarelawan masyarakat bertempat di Masjid Al-Huda Al-Halimi, Yan bagi Dun Sungai Limau dan Guar Cempedak melibatkan 300 penerima. Menurutnya, walaupun golongan itu jarang berada di hadapan pentas atau mendapat perhatian umum, namun sebenarnya merekalah antara tulang belakang masyarakat di kampung-kampung. Buletin Kedah Sejahtera berakhir di sini. Ikuti perkembangan terkini Kerajaan Negeri Kedah di platform digital Urustia Penerangan Darul Aman. Kepada seluruh rakyat negeri Kedah, ayuh beramai-ramai ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Besar Kedah di Seri Mentalun pada 27 Mac 2026 jam 5 petang hingga 10 malam. Alami kemeriahan sambutan Syawal di kediaman rasmi Menteri Besar dengan pelbagai juadah tersedia. Saya Khairul Anwar Awan Jaafar, mewakili seluruh warga kerja Urustia Penerangan Darul Aman, menyusun 10 jari, memohon kemaafan jika ada salah dan silap dan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.